Sawadika. Macam mana? Saya nak cari makan lah. Tempat-tempat halal kan lah. Plaza, okey. Kena scam. Roti tak ada? Roti canai. Roti dulu, roti. Besar guys. Okay, let's go. Okay, macam biasa ada banyak wayang. Untuk hari ni breakfast di tempat yang pertama guys, kedai Kak Sah Muslim Kitchen. Dengar cerita ada, dengar cerita aku search dalam Google YouTube dalam Google review, dia cakap ada roti canai dekat sana. So aku nak try canai tu. Apa beza dia roti canai dekat Malaysia dengan Hanyai ni? Apa beza dia? Hello. Alright guys, kita menuju breakfast di hari kedua. Hello. Hai. Sawadika. Abang nama apa? Hasan. Okey. Memang orang sini asal sini? Orang Patani. Oh, Patani. Okey. Selamat pagi dalam Thailand apa? Oh, Sawadika tu je? Sawadi ni memang Assalamualaikum lah. Okey, Sawadi. Sawadi tahun ช้า. Kalau nak tanya nama, nama awak siapa? Kunci Arai. Kunci Arai. Kalau nak tanya harga, ni berapa? Raka Taurai. Raka. Oh, okey, Raka Taurai. Vocabulary yang baru untuk hari yang kedua. Oh, comel hotel dia. Di Grand Hotel. Hotel mahal ni. Rantai dengan Hajai ni suasana macam mana? Berbeza? Beza. Jauh beza. Cuma hanya saya perasan satu benda lah, jalan dia sempit. Dia agak sempit. So kalau saya nak jalan-jalan tu agak susah sikit. Ya. Dia tak ada ruang pejalan kaki. Agak sempit, lepas tu kereta banyak. Ya. Sebab semalam saya dah try jalan kat 2 kilo kot saya jalan. Susah sikit lah. Oh, menarik dia punya comel. Oh. Petang malam. Tak apa lah. Macam ni lah. Saya nak cari makan lah. Tempat-tempat halal kan lah. Plaza, okey. Plaza? Kat mana Plaza tu? Ayo, okey. Sana? Okey. Aduh, tutup. Saya tengok Google dia cakap open. Oh, ya. Kena scam. Ya, apa petang lah. Okey. Kak Sah. Plaza ni viral ni. Oh ya, viral? Malaysia viral ni. Okey. Kak Sah ni. Okey, masa Masa Nama apa? Hasan. Okey. Khobkhun kha. Okey. Hai, Assalamualaikum. Nasi komok Komok. Bulu ayam. Roti tak ada? Roti canai. Roti dulu, roti. Order sana kah? Order sana. Okey. Dia ada macam biasa nasi campur, ikan goreng. Wow. It's amazing. Ni kensom roti makan satu? Makan sini. Satu set 2 biji. Okey. Kosong nah. Kosong. Dia kuah Kambing. Ayam. Kuah biasa. Kambing. Oh. Nak isi. Isi. Isi nah. Satu set nah. Okay. Saya duduk. Okey. Duduk. Amazing. Nama apa kedai ni? Dah lupa. Roti canai, kuah kambing. Oh, air. Air tak order lagi. Ni kuah kambing, kari kambing. Oh, dia ada perut Ni perut. Laksa raja ada, telur mangko ada. Tak saya kenyang. nak makan roti. Oh, ni pulut. Daging. Oh, daging. Ayam. Ayam masin. Okey. Ikan masin. Pulut ikan masin.
daging. Oh, besar portion dia. Banyak besar portion dia. Wow. Okey. Ais kosong jangan dilupakan. Pulut sambal udang, kari kambing. Aku tak nak makan banyak sangat. Takut nanti kenyang. Dia pun portion dia besar gila. Besar ni. Pulut mangga. Oh, okey. Berapa ni satu? 6. 60 baht. Okey, okey. Saya ambil ni satu lah. Besar guys. Gila, 1 liter. Ini sudu nak? Okey, sudu. Okey. Kepun kah. Roti dia bagi dua keping. Roti canai dia. Sini makan portion dia besar-besar. Check this out. Yeah. Roti canai dan kuah kari kambing sama teh ais dan air mineral dan pulut mangga 6 baht. Kenyang seminggu ni. Right, let's go. Wow. Damn. Sedap. Damn. It's really good. Roti dia sedap. Tak berminyak, crunchy, rangup, crispy. Bahasa yang aku belajar ni. Okey, selamat pagi. Sawadee. สวัสดีตอนเช้า Tochai. Siapa nama awak? Boleh repeat lah. Breakfast boleh repeat datang sini. Aku dah mula sakit perut ni. Sebab semalam aku makan tom yum yang pedas tu. Dia keluar dia pedas agak tu. It's very spicy Agak pedas agak. Tapi gulai dia sedap gila. Memang kenyang, sangat kenyang. First time lah makan roti canai, kenyang gila. Aku nak bayar, jumpa dengan toke dia. Aku rasa makcik tu toke dia kot. Ada air jebur. Air tebing. Air kosong. Air kosong ah. 220 baht. 300 baht. Kedai Auton. Ni nama kedai apa kak? Kedai Haji Hassan. Tepi hospital. Haji Hassan. Oh, Haji Hassan. Okey. Muslim. Muslim ya. Muslim. Malaysia. Kambing tidak ada kambing. Oh, jadi. Kuah kari dia sedap. Terbaik. Sedap. Aroy. Aroy susut. Ha? Aroy susut. Aroy susut. Susut apa tu? Oh, tinggi. Dia tinggi lagi daripada bukit. Sedap gila. Okey. So dia punya channel dia. Wow. Amazing. Ha? Kambing ada 2 hari. 1 hari. Oh, 2 hari saja. Oh, bukan hari-hari ya? Oh, hari ni hari bertuah saya. I'm very lucky today, guys. 220 baht. Okey lah. Murah, sangat-sangat murah. Alright, tadi lelaki, yang ni perempuan pula. Jadi aku punya guide. So busy lah today. Very busy. Tak faham. Kena palau kan? Okey. Ni produk baru. Sayang. Okey, produk baru. Can speak Malay? Ha, ni dulu. Little. Tak tahu nak beli apa ah. What is that? Cumi. Cumi. Ha?